Kalau korang dah jemu makan nasi untuk berbuka, bolehlah cuba resepi triple smash burger dengan hot fries ni. Memang sedap, puas hati sangat bila makan. So jom kita start. Bismillah. First kita nak buat caramelized onion dulu. Masukkan butter, bawang holland dengan brown sugar sikit. Kemudian masak dengan api yang perlahan sampai dia caramelize macam ni dan boleh kita tepikan dulu. Untuk patty pula kita guna 400 gram daging kisar dan perasakan dengan black pepper, garlic powder dengan garam sikit. Gaul sebati, bulat-bulatkan macam ni. Lepas tu boleh letak atas pan dan korang smashkan je sampailah daging tu jadi tipis macam ni. Bila dah garing sikit boleh terbalikkan, letak cheese dan biarkan sampai dia cair. Lepas tu boleh ketepikan dulu. Untuk roti boleh sapukan butter dan toast kejap atas pan. Dan sekarang masa untuk kita assemblekan burger kita ni. Untuk bagi burger ni lagi sedap, kita nak guna QP chili mayo. Ni kira 2 in 1 lah. Memang senang sangat dan sesuai kalau nak buat dipping sauce. Kemudian korang boleh susunkan salad, patty, caramelized onion dengan chili mayo ni lagi sikit dan dah siap. Last sekali boleh gorengkan fries dan untuk bagi rasa pedas boleh masukkan serbuk cajun, paprika dengan garam sikit. Serius memang puas hati sangat triple smash burger ni. Patty tu juicy, lepas tu rasa sos dengan caramelized onion pun balance je. Ni kalau nak beli mesti lebih daripada RM20. So korang bolehlah try buat sendiri kat rumah.